Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai geng kebun, geng ayam, geng sedunia. Aduh, biasalah tu kan. So hari ni ni cerita pokok. So kejap kita cerita pasal ayam. Jadi kita nak cerita pasal ayam. So ni dia lepak-lepak biasa kan. Aku pun stres juga kadang-kadang. Aku kat bodoh jangan lepak sini. Sebab kat sini kejadian ngeri 6 ekor telah hilang. Tapi dia orang masih lagi lepak. Aku pun tak tahu siapa dia yang bahan saudara mara dia orang ni. Tapi tak apa. So inilah dia keadaan dia yang semakin lama membesar. Okey, si putih ni yang masih kekal yang degil ni. Okey, nak yang kampung yang si putih ni. So yang ni steady lagi, tetap melawan. Okey, so ada nak nampak jantan. Rasanya yang tu jantan rasanya. Okey, so biasanya jantan dia lebih menyala berbanding dengan yang betina. Tapi yang kampung aku ni macam mana tu jantan. Rasanya tu yang nampak jantan. Rasanya yang lain tu betina. Tapi tak apa, kita biarkan dia dulu. So kita adjust dulu tempat supaya lebih terang. So daripada reban yang tinggi, so dia orang dah mula lepak kat dalam reban yang pernah digunakan oleh ayam penelur. Okay, so reban ni dah jadi kosong. So akan jadi milik dia orang. Dia kena adjust lagi sebab lubang-lubang. Takut dia datang malam-malam. Tanya aku tak ada, dia datang serang. Tapi tak apa tuan-tuan dan puan-puan. Selamat beraktivitas untuk anda semua. So inilah dia ayam yang kalau korang bela, dia akan tunggu masa untuk membesar. So dia tak akan beli hari ni, besok dah besar. So jawapan dia memang ada masa. Jadi kalau korang rasa nak beli yang terus besar, so selamat beli yang besar. Cerita dia senang je. Nak beli daripada kecil ataupun dah dewasa, pilihan di tangan anda. So mana satu yang anda suka, dipersilakan. Yang penting selamat beraktivitas. Good luck brother and sister.